Saya dia Muhammad Nur Hakim. Saya Khairul Aiman. Saya Muhammad Haidar. Kita orang terima banyak feedback dan refresher tentang membina kerjasama atas pasukan. Banyak memberi kita orang tu refresh balik kita orang punya word skill word semua tu. So antaranya antara aktiviti yang daripada tim Jani Asia yang buat, so maksudnya daripada outdoor lah. Kita orang rasa outdoor tu sangat membantu lah untuk kita teamwork. Lepas tu kita kenal each other lah. Pertama kali saya minta terima kasih lah kepada Jam Asia kerana bagi training kepada kami untuk selama 3 hari 2 malam kami di sini. Banyaklah input yang kami dapat. Jadi kami semua Baselist Group berkumpul kat sini daripada 3 cawangan. So kita orang dapat kenal each other, dapat teamwork. So kita orang macam banyak input lah untuk kami. Okay, kalau macam tadi, macam bagi saya tentang saya explore lah tengah hari pagi dengan tadi tu tentang cek bird nest, kefahaman dengan kedengaran. Kat situ kita lebih banyak kepada peka lah daripada lead, apa benda yang lead kita bagi tahu kita nak buat apa. Saya rasa yang aktiviti yang last tu pun membantu jugalah. So dari segi teamwork, lepas tu sebenarnya untuk apa kerja yang kita buat sepatutnya kena ada strategi lah. Bukannya semua yang kerjasama, kadang-kadang tu perlu seorang yang lead, untuk yang lain just dengar lah bagi saya. So benda tu kita tak nampak sebelum ni. So dengan aktiviti macam ni, bagi saya benda tu kita patut guna lah untuk kerja lah. Untuk saya pun sama jugalah, aktiviti rasa yang paling saya suka lah explorers lah. Sebab dia satu outdoor, lepas tu satu kita banyak aktiviti yang setiap point tu lain-lain aktiviti. So kita orang buat setiap aktiviti tu memberi input yang berlainan untuk kita orang. Okay, dan last kali kita terima kasih untuk Cik Azrid dan kita untuk 3 hari 2 malam. Dan kita berterima kasih juga kepada tim James Asia. Kepada sesiapa yang nak pakaikan konsultan, boleh pakai James Asia. Dia memang sangat terhebat.